Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Khamis 11 Disember 2025, saya Nur Azlina Suha binti Muhammad Nasaruddin, wartawan TV PSS Sunday, melaporkan dari laman golf Minda Sihat yang baru sahaja ditubuhkan di SMK Sungai Layar. Di sini terdapat pelbagai aktiviti mini golf terapis sedang dijalankan bagi membantu murid mengurus tekanan dan meningkatkan fokus. Inisiatif baharu ini turut mendapat sokongan penuh daripada unit bimbingan dan kaunseling sekolah. Sekarang saya bersama Puan Nur Dalila binti Mat Azim, penolong pegawai pendidikan daerah Kuala Muda, bahagian pendidikan khas menengah. Assalamualaikum Puan. Izinkan saya bertanya satu soalan. Adakah Puan mempunyai rancangan untuk memperluaskan program ini atau menambah aktiviti lain yang dapat menyokong kesejahteraan mental pelajar pada masa akan datang? Okey, Waalaikumsalam. Pada pandangan saya, program Minda Golf ni amat sesuai sebab dia berkaitan dengan IB. IB dalam PASM, pendidikan khas. Oleh itu, saya rasa program ini boleh disebar luas kepada seluruh daerah untuk PPKI lah, untuk Kuala Muda, dan mungkin boleh kepada seluruh negeri Kedah. Dan mungkin sekolah ni boleh jadi benchmark untuk IB golf, permainan golf. Alhamdulillah, terima kasih Puan. Sekarang saya bersama Encik Samsuddin bin Salib, Pengetua SMK Sungai Layar. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Izinkan saya bertanya satu soalan. Apakah objektif utama pihak sekolah dalam menubuhkan laman golf Minda Sihat dan bagaimana inisiatif ini dijangka memberi manfaat kepada murid? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan tahniah kepada pihak PKS untuk bahagian pembelajaran kerana telah berjaya mewujudkan laman golf Minda Sihat di PKI pembelajaran. Dan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa dalam pembelajaran ada satu AB yang sangat baik yang boleh kita laksanakan, iaitu AB PASM Golf Minda Sihat. Kita dibenarkan untuk menggunakan minda ruang ini untuk mereka menggunakan sekiranya mereka didapati tak sihat supaya boleh bantu mereka supaya mereka lebih sihat dengan menggunakan laman golf Minda Sihat ini. Itu antara objektif utama tadi ialah untuk kita melaksanakan PASM Minda golf Minda Sihat. Yang kedua, kita nak wujudkan ruang untuk pelajar-pelajar tadi sebagai tempat untuk mereka terapi minda sihat. Itu antara matlamat utama lah kenapa saya wujudkan golf Minda Sihat ni di SMK Sungai Layar. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu kerana sudi berkongsi bersama TV PSS Sunday. Sekian sahaja laporan daripada saya, Nur Azlina Suha binti Muhammad Nasaruddin, wartawan TV PSS Sunday dari laman golf Minda Sihat SMK Sungai Layar. Teruskan bersama TV PSS Sunday untuk berita dan perkembangan menarik lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.